Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar rakyat-rakyat Kental semua? Alhamdulillah. Okey, pertama sekali saya menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau amat tergilan bersama dengan tuan-tuan dan puan pada hari ini, dan insya-Allah telah mewakilkan kepada saya untuk merasmikan majlis perasmian Naked Bike Gathering di Merlimau pada tahun 2025. Sekali lagi saya dah dengar suara daripada biker-biker. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tadi saya juga mampu menyumbang kepada masyarakat melalui aktiviti positif dan bertanggungjawab. Saya percaya para rider yang hadir pada hari ini yang datang bukan sekadar untuk menunjukkan kuasa kudanya, tetapi membawa bersama jiwa persaudaraan, etika di jalan raya dan rasa cinta kepada komuniti. Saya juga amat menghargai elemen-elemen keselamatan yang diterapkan dalam program ini, seperti pemeriksaan motosikal, taliman keselamatan serta penglibatan agensi berkaitan. Ini menunjukkan bahawa rider-rider kita bukan calang-calang, tetapi berpengetahuan dan bijak menyesuaikan diri dalam persekitaran moden dan selamat.